Malaysia merupakan sebuah negara yang sudah terbukti tidak menerima kehadiran LGBT. So itu dah timbul dilema kan. Sekarang ni kita nak tanya kepada ramai orang apa yang akan mereka lakukan jika family members diorang tergolong dalam golongan LGBT ini. So kalau nak tahu apa jawapan diorang, jom! Kalau ada family member yang LGBT, apa yang dia akan buat? Saya rasa saya akan sokong mereka sebab setiap manusia itu nyawa diberikan oleh Tuhan kan. Apa yang abang akan buat? Saya mungkin akan tanya dia ataupun macam lebih risaukan dia punya mental state kot. Takut dia stres ke, depres ke, orang bully dia ke. Macam tu lah. Abang terima tak kalau dia terlibat dengan LGBT ke? Nak cakap terima tu macam rasa macam tak Islam lah pula tapi macam tu lah, dia tu manusia kan. Saya pun nak dia the best lah kan, hidup the best lah. Apa yang korang? Nasihat dia orang? Saya akan bawa dia ke pusat pemulihan, nasihat dia, tegas dia betul-betul. First saya tegur dia dan bagi dia motivasi. Kalau dia tak berubah lagi, saya akan hantar dia ke doktor ke mana-mana psikologis lah. Malaysia kan merupakan negara yang tak terima LGBT. Betul. So macam mana pula kalau dia macam family member abang tu stres dan dia nak pindah ke negara lain? Kalau dia ada duit, dia boleh jaga diri, ikutlah. Boleh je, saya support lah. Kalau mereka terus tinggal di Malaysia, mereka sendiri yang susah kan. Saya akan support dia walaupun dia dah keluar negara, tapi lebih baik dia berubah daripada dia keluar negara. Halang lah sebab benda tu kan tak baik, tak elok. Kalau baby dia keluar negara lagi teruk baby, Titi. Setujulah sebab saya appreciate juga kalau negara ni tak terima orang, takkanlah dia tak boleh tinggal di sini mana-mana kan. Mesti dia mengalami banyak masalah. So better dia tinggal dekat negara lain lah. Kalau untuk penagih dadah kita ada kem pemulihan untuk penagih dadah kan. Tapi kalau untuk LGBT perlu kita adakan satu kem pemulihan untuk LGBT. Ya, kita perlu, memang perlu sebab LGBT sekarang dah berleluasa. So kita tak nak benda tu jadi lebih buruk ataupun makin teruk nama Malaysia ni. So kita memang perlukan pusat pemulihan untuk LGBT. Cara lebih better untuk menangani masalah ini mengadakan camp macam ni lah. So dia boleh bantu memotivasikan diri mereka supaya dia boleh mengubah diri ataupun kalau tak boleh pun at least ada dia orang find cara penyelesaian. Bab-bab LGBT ni ibaratnya macam kalau kita tukar tempat dengan dia orang and tiba-tiba dunia kita ni salah untuk sayang seorang perempuan. Perempuan ni jangan sayang lelaki. So macam tu lah. It's hard and complicated lah. Panas. Itu jawapan daripada mereka yang kita dah tanya di sekitar Kuala Lumpur ni. So ada yang menerima dan ada juga yang tidak. Apa pula kata korang? Comment down below, okay? Bye!